Ramai orang fikir brisk walk kena keluar rumah. Tapi sebenarnya kaki kita cuma perlukan satu benda saja, bergerak secara konsisten. Kalau setiap kali tengok TV membolehkan kaki kita brisk walk tanpa keluar rumah, kau rasa berbaloi tak? Sebenarnya ada satu tabiat yang ramai orang cuba buat setiap hari. Brisk walk. Jalan laju 20 minit, 30 minit sekadar bagi badan bergerak. Tapi realitinya, lepas balik kerja badan dah penat. Bila sampai rumah, kita duduk atas sofa, buka TV. Dan niat nak keluar berjalan tu biasanya tinggal angan-angan je. Padahal kalau kita fikir balik, apa sebenarnya yang berlaku masa brisk walk? Bukan semata-mata sebab kita berada di luar rumah. Sebenarnya badan kita hanya melakukan satu perkara yang berulang. Kaki bergerak langkah demi langkah secara konsisten. Bila kaki mula bergerak dalam ritma yang sama, badan mula rasa hangat, pernafasan jadi lebih aktif dan perlahan-lahan tubuh kita masuk ke mod bergerak. Menariknya, pergerakan tu sebenarnya boleh berlaku di mana saja. Sama ada kita berjalan di taman, di kaki lima, ataupun hanya berdiri santai di rumah sambil kaki terus bergerak. Sebab tu bila nampak mesin mini elliptical macam ni, konsep dia terus masuk akal. Gerakan pedal dia direka supaya kaki bergerak dalam bentuk elips yang berterusan. Hampir sama seperti langkah kaki semasa brisk walk. Bila kaki mula kayuh, ritma jadi natural. Kaki kiri dan kanan bergerak silih berganti tanpa perlu fikir banyak. Aku cuba kayuh depan TV. Mula-mula kayuh perlahan saja, sekadar nak rasa gerakan pedal. Tapi lepas beberapa minit, kaki dah mula bergerak sendiri ikut tempo. Sama macam brisk walk. Bila langkah dah stabil, badan akan ikut rentak tanpa kita sedar. Yang tidak menariknya, kita masih boleh berdiri santai. Mata fokus pada TV, tapi kaki tetap bergerak. Tanpa perlu keluar rumah, tanpa perlu cari tempat berjalan, tanpa perlu tunggu masa yang sesuai. Gerakan elips pada pedal tu juga buat kayuhan terasa lebih smooth. Kaki tak hentak ke bawah macam berjalan di jalan tar. Sebaliknya, gerakan dia lebih lembut dan konsisten. Sebab tu walaupun kayuh agak lama, kaki masih terasa selesa. Dekat bahagian depan ada paparan digital yang tunjuk masa kayuhan, jumlah langkah dan anggaran kalori. Kadang-kadang benda kecil macam ni yang buat kita lebih semangat. Bila nampak angka masa makin bertambah, kita sedar sebenarnya badan kita dah bergerak lebih lama daripada yang kita jangka. Kalau difikirkan, brisk walk setiap hari sebenarnya bukan tentang tempat kita berjalan. Ia tentang pergerakan kaki yang sentiasa konsisten. Selagi kaki terus bergerak, badan kita masih melakukan aktiviti fizikal. Kalau kau jenis yang selalu kata nak brisk walk tapi selalu tertangguh sebab penat atau malas keluar rumah, mungkin ini cara paling senang untuk mula bergerak semula. Kalau nak tengok macam mana mesin mini elliptical ni berfungsi dan saiz sebenar dia, segera check out sekarang. Kadang alat kecil macam inilah yang buat langkah kecil kita setiap hari jadi lebih konsisten.